Okey, makan-makan kali ni kita ada dekat Maiden Alok Mengkudu Alostan. Nak share pada satu pot baru buka dekat dalam ni. Dengar kata padu geng. Inilah kedai dah. Su Mi Kari. Ada 3 pilihan menu kat sini. Mi Kari, mi Jawa dengan laksa lemak. Simple. Tengok harga pun sangat-sangat berpatutan. Tak mau cakap banyak, kita order 3-3. Jom kita rasa. First kali kita cuba Mi Kari depa. Sambal tomeh jangan lupa apa gaul sekali tu. Bila first abang Ki rasa dia punya kuah tu memang wow. Kena dengan tekak, pekat tak pekat sangat. Cukup rasa dan best lagi tu kurang minyak. Sangat-sangat recommend apa cuba. Memang sedap daripada aku. Memang terbaik yang ni weh. Next, laksa lemak. Ada telur rebus je bagi sekali. Portion kenyang untuk makan seorang. Totally lain pada yang lain. Yang ni pun apa kena try weh. Ni laksa lemak Chinese style. Aku dah ulang makan kuah saja. Kuah saja pun dah sedap. Memang padu. Masam-masam tu memang syadu geng. Untuk apa jenis suka kuah manis-manis pedas sikit tu, mi Jawa ni untuk apa? Kuah dah pekat manis. Tambah pula makan panas-panas. Sekali kata cucuk rangup tu, yang ni pun win way. Overall memang padu-padu makanan kat sini. Menu dah memang apa kena try sendiri. Nak overclaim tak mau. So pakak-pakak boleh main kat sini. Mereka buka setiap hari. Yang makan-makan, yang kita bawa bungkus pun bawa balik juga. Bagi family rasa lah sebab padu. Jumpa lagi geng. Assalamualaikum. Alok start peace.